Assalamualaikum, selamat malam. Selamat Hari Raya Mazia Batin. Okey, kali ni vlog ni opening je. Sebenarnya saya nak post vlog yang masa saya dekat China hari tu, bulan puasa itu 4 sampai 18 hari bulan saya ada dekat China, lepas tu ada dekat Fukuoka, lepas tu ada dekat China balik. Macam tu lah. Sekarang nak cari motor saya pakai kat mana, tinggal berapa lah. Salah floor ni. Sekejap. Okey lah, tak apalah. Layan je lah video ni. Bye. Okey, saya nak pergi jalan-jalan. Yang ni bukan menara biasa. Ni menara Guangzhou. Kalau kat sini orang panggil Canton Tower. Lebih kurang macam tu lah. Bukan, dia bukan dia follow. Gigi air apa warna tadi? Orang kan nak tengok tu tower. Dia dah ada video ni hari tu, dia tunjuk dah. Dengan bentuk pinggang ramping macam jam pasir. Tapi jangan tertipu bentuk dia, sebab menara ni tinggi, 600 meter tinggi dia. Macam traffic light jalan kaki dia. Meriah. Cantik. Tengok ni merah, kereta tak boleh lalu. Boleh naik atas ni kalau nak naik, tapi kali ni saya tak naik lah. Kalau naik boleh nampak lah 360 darjah pemandangan daripada atas ni ke seluruh bandar Guangzhou. Kalau malam ni memang superb lah dia punya pemandangan. Lepas tu kat atas tu ada gondola. Dia jenis Lucina tu, macam cable car punya tu lah. Dia pusing je dekat atas tu. Saya tengok ada dia tunjuk gambar drone. Nampak lah, tahu. Dia macam KL Tower jugalah. Ada restoran juga kat atas tu. Tapi kali ni saya tak naik lah. Ni kali lah kot. Okay, macam ni lah dia keadaan dekat sebelah sini. Ni dekat bawah tower ni. Lepas tu sebelah sana tu ada sungai nanti. Kita akan naik ke jembatan sana tu. Jembatan sana kita akan seberang ke sebelah sana. So cuaca pun tak nak panas, tapi kita ada standby bawa kipas ni. Lepas tu dia punya cruise. Dia ada banyak apa ni cruise ni. Banyak. Boleh makan. Makan tak tahu lah, naik je. Ni yang berjalan. Yang tu tengah parking lagi belah mana. Jembatan dia pun boleh ada skrin. Canggih. So, kita akan naik jembatan tu nanti. Kita akan cross di sana. Sana pusing sampai sana. Hari tu datang daripada sebelah sana, pusing balik sini sampai sini. Tengok masa tu panas, bulan 8 20. Ini dia redup sikit, sejuk lah. Ni separuh jalan. Bukan separuh jalan, separuh jalan nak naik. Bawah tu kat situ je. Dia punya jembatan tu, jembatan dia tu kan, dia ada, kalau dia berjauh dia nampak je skrin tau. Tapi dia bukan skrin, tapi nampak je skrin lah, nampak. Nanti masa dia keluar bunga-bunga tu nanti boleh tunjuk. Tapi sekarang tak ada, dia statik je kan. Jom jalan lagi, naik atas. Ramai orang, tapi ramai Chinese people. Ya kan, memang ramai bangsa dia je lah dekat sini. Ramai orang Cina. Tak nampak ada bangsa lain kecuali seorang dua orang. Oh, ni boleh turun juga. Tu kalau turun sini Junam ni. Oh, tangga. Ingat meluncur ke bawah. Tangga tapi tak kasi naik ni. Tu
Kita akan pergi ke sana nanti, seberang sana. Tu macam Bukit Jalil, tapi bukan stadium. Apa yang tak tahu. Dah sampai dekat dia tengah-tengah dah ni, paling atas dah. Bahagian lengkungan dia tu bahagian atas. So beza dia dengan kat bawah tadi, sini tinggi lah sikit. Tu jambatan ni ada skrin tu. Sekejap zoom sikit. Tu dia pakai lampu. Dia cantik lah. Padahal tu jambatan dia tu sebelah dengan tower ni. Tu dia orang kat atas ni lepak-lepak lah. Tapi cuaca macam dah sejuk sikit lah. Angin dia. Dia cantik sebab banyak lampu. Banyak lampu warna-warni. Cantik. Okey, yang ni pemandangan daripada sebelah sini pula. Seberang jalan ni tu ada dia punya parking-parking sikit. Waktu sana tu ada entah benda taman-taman sikit. Sana tu dia macam Bukit Jalil sikit. Tak tahu lah. Dia orang tak tahu nak kata stadium. Dia orang kata bukan stadium. Ni sebelah sana tower tu. Tadi kita datang dari sebelah sana. Guangzhou ni dia besar dia lebih kurang macam Kedah. Kedah 9,000 km. Dia lebih kurang dalam 7,000 km. Dia lebih kurang macam negeri lah. Tapi nak kata negeri tak juga. Sebab apa, dia di bawah apa ni, Guangdong. Tapi kalau daerah besar Kedah, besar tu. Dia punya rakyat dia, populasi dia lebih kurang dalam 15 juta. Kita punya Malaysia je dah baru 34. Bermakna lebih kurang 2 kali ganda tu. Untuk Guangzhou saja. China punya populasi 41 kali ganda daripada Malaysia. Bermakna kalau Malaysia tu 40 kali Malaysia lah baru dapat populasi apa di China ni. Macam tu. Dia punya besar, dia punya ramai dia orang dia. Jadi yalah, apa-apa pun paling penting sekali aset negara paling berharga ialah rakyat kan. Lagi ramai rakyat lagi bagus lah. Bayangkan dia punya tu 1.4 bilion. Kita baru 34 juta. Guangzhou, belum Guangdong lagi. Guangdong berapa dia punya besar tak tahu. Guangzhou saja sebesar negeri Kedah. Kalau nak dibuat perbandingan lah. So kita akan pergi ke sana tu. Ni dah ujung lah, ujung jambatan dah. So kena keluar sini. Mana keluar dia lah, keluar tu. Lepas tu kita pergi ke sebelah sana pula. Nak lah satu. Satu lagi. Mula tak nak, tapi sebab nak rekod ni terpaksalah nak. Barulah ada konten. Tak susah buat konten. Tak ada ni mesin tebu ni kat Malaysia ni. Dia pakai bateri rasanya ni. Tak ada punya apa pun. Thank you. So air tebu fresh. Sebenarnya nak ni tadi, tapi apa buka kenyang kan. Nampak dah sedap je. Kledik. Tapi dia tak ada ni. Ni Alipay ada ni. Kan? So kita punya stigma pasal negara China ni, tak tahulah, saya lah sebelum ni kan. Tak tahu orang lain tak tahulah. Yalah, kita main China macam lekeh-lekeh kan. Tapi saya rasa paling canggih sekali negara dekat dunia ni setakat ni
Saya rasa China lah. Negara boleh maju sekali. Macam-macam ada kot. Dengan bangunan tinggi dia, dengan teknologi dia, dengan lampu-lampu dia ni. Malaysia ada lampu dia, tapi bangunan mana ada banyak kan. Mahal kot. Hari tu saya datang sini bulan 8 lebih kurang. Masa tu panas. Memang panas lah, berpeluh-peluh daripada sana. Jalan kaki pusing, naik jambatan tu. Lepas tu turun balik, keluar sebelah sana. Saya larat lagi jalan masa tu. Tapi ada partner tu dah tak larat. Dia panggil taksi je, pasal parking kat sebelah sana kereta. So, yalah. Ini musim tak panas, sebenarnya musim sejuk ni, hujung-hujung. Tapi tak sejuk sangat lah. Okey lah jalan kaki macam ni. Ni saya cakap macam Bukit Jalil tu. Ni. Tapi bukan stadium. Tanya dia orang apa benda, dia orang cakap dia tak tahu. Tapi ni dibina sempena Olimpik masa tu. Kalau tak silap lah dia cakap. So memang besar lah dia punya siar kaki dia ni. Boleh jalan-jalan daripada bawah. Dia kata daripada bawah ni. Di bawah tu. Kita daripada sana tadi. Ni dah sebelah dekat sini lah. Tu ada buat konten macam tu. Okey lah kat sini, cantik kan. Lapang. Nak ke mana lah? Toilet Kalau bawa anak-anak ni boleh main basikal kat sini. Main skuter. Tak tahu lah boleh ke tak boleh. Tak ada pun orang tu naik skuter. Juga bangunan ni Guangzhou International Sport Arena. Saya pun tak pasti. Sebab tak boleh nak dipastikan. Saya tak masuk belah dalam tu. Memang belah luar ni je. Sebab tak banyak maklumat yang boleh dapat. Kalau tanya Google pun tunjuk gambar pening-pening. Macam tak terbuka lah dia punya informasi dengan Google Map dia pun lari jauh daripada lokasi. Kita dekat apa tepi ni dia tunjuk dekat location kat tengah sungai. Memang map China ni memang dia pelik. Dia gunakan map dia sendiri lah saya ingat. So ni pengalaman yang kedua kali. Hari tu datang musim panas. Ini musim sejuk sikit. Penghujung musim sejuk. So dengar macam ada muzik di situ. Macam ada satu acara yang berlaku. Sungai je, lepas tu dia pasang speaker ni yang bunyi. Tak ada apa. Ingat ada konsert ke ada apa ni. Mana? Tu. So macam basking lah, dia basking kat situ. Lepas tu ada orang tengok depan dia. Bawah ni ada bomba. Relax je bawah di atas bomba tu. Kalau tengok tempat dia bersih kan. Bersih, tak ada sampah kan. Tapi sebenarnya rakyat dia macam kita juga Malaysia. Ada yang buang hama kata juga. Cuma bezanya kat sini, dia punya tukang bersih dia, tukang sapu dia function. Kotor je bersihkan. Ada je orang buang sampah. Macam tu je nampak. Tapi ada orang bersihkan. Bersih je tempat ni. Macam UFO ni kan. Tak tahu apa benda. Kat Malaysia ada satu ni baru nak buat. Dekat belakang KLCC. Belum siap lagi tu. Lama lah dia sebelum Covid tu. Belum siap. Ni kalau siap jadi macam ni lah kot. Macam UFO ni. Ni kalau kata tengah hutan ni, orang percaya ni UFO ni. Dia punya siar kaki dia besar. Memang lapang, sedap jalan berselesa. Lepas tu dia kongsi dengan ni kenderaan apa ni, motor ke basikal elektrik ni. Tak ada masalah. Jalannya macam biasa je. Jadi jalannya macam biasa, pandai-pandai ada orang elak. Dia orang tak langgar. So kita akan pergi ke sebelah sini yang nampak ada basking tadi tu. So tempat ni cantik, memang cantik. Hari tu kita datang sini, ada dia pasang kemah, masak air, buat kopi, lepak kat sini kan. Petang lah, pagi maghrib masa tu kan. Memang syok lah. Lawa sini. Memang lawa, cantik. Okey lah ni, saya tu saya ada juga rakam. Tapi saya tak post, tak buat konten yang tu. So ni tengoklah nanti kalau rajin ada lah ni. Kalau tak ada lah.
Macam basikal motor dia boleh masuk dalam taman. Boleh, tapi pasal dia orang ni memang jadikan tu sebagai transport. Tak ada lah nampak dia orang duduk pusing-pusing tempat sama je. Mungkin dia orang lalu je kot. Kalau ada pun yang pakai parking kat tepi tu. Ada je dia parking. Memang okey lah, okey. Kalau tanya okey ke tak okey? Okey, okey sangat. Ada je yang masuk dalam taman tu parking-parking itu motor kan. Tapi tak boleh komplain sebab apa? Dia punya siar kaki ni besar gila lah, nampak? Besar. Seluas-luas kawasan. Kau tak kasih masuk macam mana? Habis besar-besar nak buat apa? Tengok, dia orang masuk je. Memang ada. Ni. Ni orang asing ni, asing ni. Tuan Salim ke dia? Lapang. Lapang. Syok kan? Best. Okay, dia panggil ambil gambar. Dia punya negara ni ramai orang. Jadi dia tak perlukan orang luar pun untuk melancong kat sini. Orang dia je dah cukup dah. Yang ada dekat sini orang dia. Dah macam pelancong dah. Ramai orang ni, orang dia je. Tengok macam ni tempat ni belakang. Cantik ni. Ada lampu-lampu ni. Perlu ke? Kalau kita tak perlu. Tapi dia ada. Cantik lantai lampu tukar-tukar kan. Orang boleh datang ambil gambar. Untuk siapa? Untuk rakyat dia lah. Pelancong luar tak ada. Tak nampak lah. Saya rasa saya je orang Melayu kat sini ada. Yang lain semua orang dia. Tu lah. Tengok dah tukar warna biru lah. Warna biru. Dia punya lantai tau ni. Yang colour ni. Yang lampu ni. Ni kalau terbakar ni siapa nak ganti ni. So maintenance dia memang kerja lah. Betul-betul kerja. Cantik. Dah hijau pula dah. Hijau. Tapi ada kipas ni, function juga lah. China ni memang next level lah. Tak ada macam juga. Kalau dibandingkan tu macam mana tak boleh. Dia macam Shanghai, macam Hong Kong ada macam tu. Kalau nak bandingkan negara lain, tak ada. Memang yalah. Memang next level lah, betul-betul. Kalau nak pergi, nak datang sini, pergi musim sejuk. Bukan musim sejuk sangat pun tak syok juga. Kadang berdemam. Hari tu masa datang sini 4 bulan, sejuk lagi. Sekarang dah tak berapa sejuk, tapi dingin masih ada. So kalau nak datang time-time macam ni habis. Syok. Kalau panas, sama macam Malaysia, sabar dululah. Sabar sikit lah. Sebab berpeluh-peluh kalau jalan. Ni pun berkipas ni sebenarnya. Aku dia bawa kipas. Yang dah tahu dah, tak sejuk sangat. Jaring-jaring ni